So, hai korang, Assalamualaikum. I Simeng. So, welcome back to Jadi Family Channel. So, hari ni 12 hari bulan, kita ada nak pergi holiday. Tak ada holiday sangat, macam pergi area KL je, which is dekat area Shah Alam. Kita nak pergi Hotel Concord Shah Alam. Korang ingat tak hari tu yang Laila belanja family Laila tu kan? Hotel tu lah kita nak pergi, kita nak repeat. Tapi kali ni kita pergi dengan makcik kita sekali. So, tanpa membuang masa, korang follow. Sebab kita bukan pergi hotel semata-mata, kita ada aktiviti juga petang nanti, which is kita ada jemputan open house. So, sangat-sangat menarik. So, korang follow je, okay? Okay guys, dah saya terparking. Dah sampai hotel. Mana cakap? So, jom kita pergi lobby, check in and kita buat room tour. Let's go. Tapi tak awak kan? Guys, dah sampai lobby. Jom kita check in. Haa, 15. Ya, TV ujung sana ya. Premier. Dapat ya, break. Break to the customer kan. Tapi kata single lagi. Awak apa nak boleh macam ni? Ada kosong. Kasih ke? Comel. Baby, posing cepat macam mana? Dia buat je ambil gambar. Macam mana? No, dia buat macam ni sekarang. Tak tahu mana lepas. Tembak. Duduk tangan tu macam tu, tembak. Nak mandi kolam tak, baby? Cepat tengok kolam, cepat baby. Bawa beg. Tengok kolam. Ada orang baik cepat. Cepat. Go. Tengok kolam tak? Hey, cepat baby. Tak ada orang, Allah. Mana kau? Cepat. Tak ada orang. Okay, dah jom. Jom tukar baju. Nombor bilik 25. Jom. Jom tukar baju. 25 sak. Okay guys, kita buat room tour guys. Kita buat room tour 1525. Let's go. Excited. Let's go guys. 15 Bismillah ni. Okay guys, 1525. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantiknya. Boleh tak baby? Tak ada masjid. Tak dapat masjid hari ni. Okay, kali ni tak dapat masjid. Tapi kita dapat taman. Kita dapat kolam juga. Tu. Nampak kolam? Okay guys, so kita ada meja kat sini. Ada TV, katil 2 single, ada sofa, ada lemari. And look at the toilet. Cantik. Toilet dia paling best lah. Sebab besar. Okay. Best doa-doa datang sini. Harga pun murah lah. Tiba promote. Okay guys. So yeah. Okay korang. So kita dah settle room tour. So sekarang kita nak gosok baju untuk pergi open house petang ni pula. And after gosok baju semua, makan-makan dulu. And then baru kita terjun kolam. So sekejap lagi kat kolam baru Laila record balik, okay? Sebab Laila nak charge dulu phone supaya boleh record banyak-banyak untuk korang kejap lagi, okay? So korang stay tune kat kolam, kita jumpa. Ciao. Okay
Ada orang tak? Tak ada orang ni. Kita korang nampak ke? Adik, ibu, ayah semua dah turun sebab tadi Laila kan gosok baju. So diorang turun dulu, tak menyabar. Diorang je no, bapak. Baby. Kita orang je no, bapak best. Baby. Kuasa apa? Baby. Di sana. Hey. Ya Mimin koyak mata ye. Jangan main air dot. Apa tak pakai pelampung? Sekejap ayah setting. Pergi sana. Tu tempat cetek tu. Let's go guys. Dalam. Pergi tempat cetek tu. Okey. Tu. Ni dapat sini. Tu kat bawah tuala tau. Kat topi ni. Aku dah excited nak mampus. So jom kita terjun sekarang. So sekarang ni mana nak stand kamera? Mana? Okay guys, let's go. Alah, ya ini pun. Okay guys, saya minta maaf sebab tak boleh nak record korang sebab angin. Kau tengok awan, angin tiup handphone Laila sampai jatuh. So setiap kali nak record je jatuh, so tak nak record. Kita tengok esok punya cuaca macam mana. Kalau esok punya cuaca okey, kita mandi. So kita Laila record balik untuk mandi kolam, okay? So nanti kita record balik bila dah dekat atas. Now Laila nak mandi kolam, nak enjoy dengan family dulu, okay? Bye! Saya dah mandi dah. And now nak siap-siap pergi open house. Ya, nak pergi kita cotek. Dia cotek tak? Kita pergi ke orang kahwin. Best guys, kita orang je no kat situ tadi. So kita nak siap-siap nak pergi open house. Cucu. Kita mana bilik berapa? Sini. Kita bilik mau 25. Betul. Sana lah. Sini. Betul lah. Mampu lah. Cepat lari baby. Cepat. Lain. Tu depan lagi. Okay, betul. 50, 35. Okay, korang, so ni outfit kita nak pergi open house. Dah siap dah. Okay, so jom kita pergi. Let's go. Jangan tegur jerawat ni. Semua terpegun rumah dalam kelab kami. Semua besar-besar rumah diorang. Rumah dalam kelab kami semua besar-besar.
guys, dah parking dah. And now kita nak kena naik bagi tu. Nampak tak? Tak nampak kot. Kita kena naik bagi untuk ke hall open house tu. So jom kita cek bagi dulu. Sukanya muat ke? Muat. Bismillah. Yo. Allah. Dia gayat ni. Ya Allah, malu ni kain aku. First time guys naik Zakun. Tengok Don. Tak dia. Zakun lah. Dia tak sampai orang depan ni pun malu ni. Tutup kan nampak tak? Tak, seluar. Dah naik apa ni? Best je lah. Ada tak dia? Nanti lah. Okay. Seronok eh. Sampai. Best ni. Naik bagi Zakun. Apa dia? Naik bagi Zakun. Ngajet weh. Ambil gambar. Ambil of course dia buat video. Ayah. Tangan tu eh. Segan weh, ramai orang tengok. Okay guys, so yang ambil tabak. Kita ambil satu. Cik ya, makan apa? Ambil chopstick je. Ini kata dah, baru cakap tadi nak outside. Apa ibu buat? Ni ada sayang apa? Untuk masuk. Laju pinggan. Guys, bisa makan. Banyak lagi sebenarnya tak ambil, tapi kita makan nasi dulu guys. Lapar sangat guys. Guys, so dah settle makan dah. Now kita tengah tunggu turn untuk naik bagi. So kita tunggu sini lah. Naik bagi. Kona. Dia kat belakang laut. Oh, dia kat belakang. Dengar je kak, baik-baik cik ya. Ya, dia baik-baik.
dah settle park dah. And now kita nak naik bilik dah. Let's go. Handsome. Baca. 1, 2, 3. Okay, dah handsome dah. Orang baca lah Don. Dah handsome dah. Dah. Okey dah. Okay dah. Nah, nak putih. Dengan tombol. So guys, tengok cerita keluarga itu. Tak, Cik Ia 3, Angah 4. Ayah jaga anak tak ikut tak boleh. Masing-masing kan duit raya masing-masing. Kakak bayarkan ibu. Salah. Asal lah. 3, Angah 4. Angah bayar. Angah Pergi sekarang di sini. Siapa lah? Nak tukar Okay guys, kita nak pergi tengok wayang pula korang. Kita nak pergi tengok wayang. Kita nak tengok midnight. Sekarang pukul 10.30. Wayang kita pukul 12. So kita tengok wayang guys. Kita tengok wayang cerita The Blood Brother. Let's go. Okay guys, kita nak pergi tengok wayang cerita baru The Blood Brother tu. Kita nak tengok midnight pukul 12. Wayang kita sekarang dah 10.30. So kita nak keluar dah, nak pergi tengok wayang. So let's go. Sangat-sangat best aktiviti kali ni. Kita dapat mandi kolam, kita pergi open house, kita pergi tengok wayang. So kalau korang tak enjoy lagi vlog kali ni, aku tak tahu nak cakap apa. So let's go. Let's go. I dapat tengok Blood Brother wayang midnight. Happy nak relieve tension jap. Perut dah kenyang. Sekarang kita nak hiburkan lah. Hiburan pula. Dah sampai mall guys. Kita orang awal lagi no. Kita orang sampai pukul 11. Wayang pukul 12 no. Sejam lagi layan Pak Karim. Okay korang, so kita dah sampai awal sekarang ni. So nak tak nak kena cabut je lah lagi sejam kat sini. So ni muka-muka kena sidai. Ni tak payah dekat lah. Nyam. Sudah. Macam tantrum. So kita tunggu selama sejam lagi kat sini, okay? Alamak. Hitam. Aku nak ujung. Bapak depan tu. Start daripada mana bang? Ya Allah, lama nak tengok. Okay guys, habis dah. Sekarang dah pukul 2.30. Nanti kamu nikmat lagu. 2.30 dah and movie dah habis. Jadi kita rating guys. Sabar. Okay guys, so for me overall 8/10. Sebab lagi 2 tak ada. Sebabnya kalau korang tak faham, memang takkan faham. Macam tu. So korang kena faham betul-betul. Sebab cerita dia banyak plot twist. Tutup dah wayang. So cerita dia banyak plot twist. So korang kena faham betul-betul. Kalau korang tak faham, memang tak faham. Balik guys. Balik hotel. Dah. Macam mana? Saya cakap apa tadi bang? Lapar perut. Cerita baru nak start. Dah cakap lapar. Ayam tadi. So ni dah habis wayang. Dia ajak pergi mama.
Satunya dapat, tak dapat McD, dapat lepas roti banjir pun jadilah. So tengoklah korang Blood Brother Season 2. Brotherhood. Dah tu matahari. Wih, tak sakit ya rumah tu. Nanti dah bila ni rumah ni? Nanti dah bila. Mandi kolam. Okay guys, settle mandi kolam kedua. Happy tak? Nanti kita pergi lagi, okay? Sejukkan. Aircon pula, apa lift pula aircon kuat. Ya Allah. So settle dah holiday kita. Now kita nak naik bilik, main mandi bila-bila, lepak-lepak bilik, and tunggu masa untuk check out, and kita check out. Ya sudah dah. Tengok, mari. Cepat. Tengok ni. Sini, sini, cepat. Tak ada ya, ada ni. Cepat, lupa ni angkat, cepat. Okey dah. Asal nak tutup dah. Nak tutup. Dah check out dah guys. Aku ni tutup tamu. Okey. Ni tarik beg Don. Kita repeat baju semalam. Bawa dah kabel-kabel. Dah lagi mana depan ni? Bye bye. Balik dah. Itulah. Hari tu menghitung hari, lagi berapa hari nak pergi hotel. Sekarang tahu-tahu nak balik rumah dah. Tapi okey lah, kita enjoy dah. Semalam kan? InsyaAllah kalau ada rezeki kita cari lagi, okey? Kita repeat sebab ni memang hotel yang akan di repeat. Okey, hotel hari tu kita dah singkirkan daripada list. Ni list baru. Okey, list baru. Cantiknya lighting. Pulang. Ocean Mart besar di sini. Ocean Mart? Mana? Tu. 24 jam. Baru buka kot. Bye pun. Rezeki kita jumpa lagi. Korang check in lah juga kat sini. Best. Harga pun murmur je. Harga murmur. Bilik okey. Boleh lah. Hotel best. Breakfast dia paling best. Betul tak Bo? Breakfast dia memang tiada tandingan kat hotel lain. So memang best lah kat sini. Nak tahu hotel mana?
Hotel Concord Shah Alam. Okay, Concord dia ada 2 cawangan. Tak tahulah. Satu ada dekat area KL, satu lagi dekat Shah Alam. Yang kita pergi ni Shah Alam. VIP guys. Oh my god. Color pet. Baby. Halo. Aduh. Entah tiba-tiba ramai, aku pun tak tahu ada apa. Yang kapet merahnya, yang skot polisnya. Entahlah. Katanya ada pemaisuri Selangor. Tahulah. Orang lah, zaman sekolah aku dah habis. Okay guys, so kita tunggu panjang umur. I dah sampai, kita nak balik sudah. Balik. Let's go. Home sweet home. Let's go, kita letak barang dulu and kita tengok sama ada kita balik terus ataupun tak tahu. Cah. Nak pergi hotel mana lagi? Hotel Concord lagi lah. Bye. Terima kasih siap. Okay, balik ya. Balik guys, balik. Dah. Salam dah semua. Hai Dul. Pertemuan perpisahan pasti akan tiba. Okay, jom guys pulang. Pergi Concord lagi ada Cia je. Dan nanti masuk saya nanti. Minai suam je Cik N. Nasi nanti. Minai suam je Cik N. Nami air pun. Bye. Okay guys, so berakhirlah sudah vlog kita kali ni. Dah sampai ke penghujungnya dah. Itu sahaja DVD kita sepanjang 12 April dan 13 April. So, jumpa di next video. Sorry kalau banyak kekurangan ataupun agak memboringkan video kali ni. Lala minta maaf. And terus support di Jadi Family Channel. Bye. Jumpa korang di next video. I see men. Assalamualaikum.